Tepukan dan sorakan penonton yang bernilai RM500. ada duit, tak ada duit. Lagu mana ni? Bukan lagu tadi ke? Melodi kau salah. Aduh, tapi sebelum tu berikan tepukan untuk Mirul Aiman dan Syahrul Kamal. Oh, mantap. Lagu raya ginilah yang hit ni. Ya. Mesti pergi. Dan juga tak lupa sahabat kita Azmi ada Khalid Baskers. Mi, selamat Hari Raya, Mi. Dan kepada ahli kumpulan Khalid Baskers, maaf zahir batin kalau ada kesalahan selama kita bersahabat ni. Ya. Harap diampunkanlah. Dia bukan ada kalau lah, memang ada kesalahan. Memang ada lah. Tapi Mel, sepenuh Hari Raya ni juga aku pun nak minta maaf kat kau, Mel. Tahun ni awak keluar dengan lagu raya, Mirul. Tak sangka. Tapi dalam ramai-ramai penyanyi ni hubungan dengan Syahrul ni macam mana kolaborasi ni boleh terjadi ni untuk lagu raya ni. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya semua. Maaf saya dan batin. Okey, kisahnya bermula macam mana saya dekat set penggambaran yang sama dengan Syahrul. Oh, Syahrul berlakon juga masa tu. So kita jumpa ni tak ada apa-apa persembahan Hubungan. topik pasal muzik lah. So kita lepak, kita share playlist dengan lagu masing-masing. Tiba-tiba rupanya Syahrul dah ada plan, dah ada rancangan untuk saya. Dah ada lagu dah. Dia waktu saya buat lagu ni dengan Abang Omar K dan Anik. Waktu tu lagi saya dah terfikir, saya nak do something dengan lagu ni instead of saya keluar seorang. Saya nak ada kolaborasi dengan seorang yang ada tarikan yang sangat positif lah. Tak lain tak bukan lah. Syashik. Kalau Syashik panjang lah. Tapi lagu ni asal memang ada part rap tu ke tak ada? Saya memang tinggalkan untuk Mirul. Memang ada. Kisahnya. Alright. So kita macam, okay. So this is my part. Yang bestnya kau nak tulis, kau tulis. Bila kita tulis, lagi dekat lah. saya dapat satu benda which is very humorous. Bila kita tulis balik benda yang kita lalu. Ya. Dia macam, okay. And bila kalau kita melipur lara tu, kita bercerita through that song, dia lagi dekat lah sebab kita tulis benda tu kan. Yelah. Memang dekat gila tadi. Apa yang kau merahkan? Dahsyat. Okey, standard lah saya, pagi saya. raya. Selain daripada nyanyi lagu raya dan rap. Lepas Pagi raya nyanyi lagu raya. Lepas solat raya, Mirul selalu buat apa dan pergi mana? Bermaaf-maafan lah. Of course. Itu benda paling, saya rasa paling nervous lah. Daripada kecil nervous. Pasal apa sebab nak bagi, nak confess. Hari Raya. Hari Raya. Kemenangan. Mengalahkan segala ego. Memenangkan hati kita. Betul tak? Betul. Sebab... Hashtag deep dia ni tapi... Tolong mana-mana tak tahu lah. Saya tak tahu nak cakap benda ni deep ke tak. Tapi itu dah paling jelas lah. Kalau saya nak articulate benda tu. Kat situlah, itulah masa dia pun. Itu Hari Raya kan? Tak ada siapa judge masa tu. So, kita betul. minta maaf, kita beritahu. Back to the song. Kenapa duit dengan raya? Kenapa duit dengan raya? Kenapa duit dengan raya? Itu adalah realiti lah, folk Ya. lah. Jom kita bawa penyanyi dia dengan dua kawan dia ni. Tak tahulah kawan ke ataupun... Tapi takkan dua-dua. Yang seorang tu dah seorang tu dah kahwin. Yelah. Yang masih single dengan single ni. Nak tahu tu macam mana? Jom kita persilakan Wani Khairi, Afiq Syazwan dan Tajul. Okey Afiq. Ya. Tahun ni dengar balik kampung Sabah juga. Ya ke? Yelah kan, ni kan sikap Kelang ni kan. Masih bujang ni Kelang je lah. Alhamdulillah. Jul, tahun ni Tajul raya sebagai seorang bapa of course. Tiga orang Tiga orang Jul. Tiga orang dah anak Jul. Alhamdulillah, tiga orang. Macam mana Jul persiapan raya? Gua harus Sibuk? sikit lah. Sibuk lah tu? Sibuk memang sibuk. Masalah nak siap 3 orang. Nunggu mak lagi siap. Rasa yang mak tu yang lama. Tak, pagi dah 2 hari pun belum tentu siap lagi tu. Kalau 2 hari. Mak I nampaknya personal. Mak dia ada kat sini ke? Sebab tu, tengok. sebab tu masih single kita. Oh, makan. Dia orang marah. Awak nak kekal tak ada orang marah ke ataupun awak masih menunggu ni untuk dimarahi? Tak apa, saya okey macam ni. Awak okey? Okey. Jangan macam tu. Takkan tak nak ada pasangan tengok macam Tapi kalau Tajul. macam ni saya tak marah pun. Fik, selain daripada orang Sabah, apa ciri-ciri? Oh, itu dah masuk dalam ciri yang Afiq cari? Ya. Apa dia lagi? Apa Adalah ciri-ciri? yelah, orang kata peneman hidup sampai mati, sampai ke syurga insya-Allah. Kita nak tengok hari-hari tu. Dia kau boleh pandai masak lah. Oi.
Dia pandai buat ni, umbuyat pandai ni. Umbuyat. Buyat. Ambuyat. Ambuyat. Pandai Tak ada masak. umbuyat dia. Saya jenis yang simple. Makannya kalau boleh ada ulam, ada sambal belacan. Mudah lah jaga. Mudah sangat lah, Jul. Betul tak Mani? Senangnya kalau masak sayur setiap hari. Ha. Buat ulam je setiap hari. Ulam dengan sambal belacan. Le. Cicah-cicah, nasi panas, settle. Betul. Itu je. Kalau orang Sabah tambah sikit ikan masin. Judu lah. Dia bagi idea. Masuk menu. Masuk menu lah tu. Masuk menu. Baik. Masuk menu. Wani, Ya. kalau balik Sabah tu bergaya apa aktiviti dia? Sama ke macam kita kat Semenanjung? Ada special dia. Lain. Ada lain Wani suka buat benda lain. Benda pelik-pelik ke? Macam pelik lah bunyi dia. Kau macam dah ikut Wani balik kampung ni. Aku dah baca skrip ni. Oh, kau baca skrip. Apa dia? Lain daripada lain sikit. Apa dia tu? Sebab setiap kali lepas Salam Raya, kita akan berjalan-jalan naik truk. Memang truk yang tak ada bumbung. And kita angkut semua sepupu-sepupu join beraya rumah satu-satu rumah yang ada. dekat Kan kampung. lain tu. And then Naik truk. naik truk. Penutup hari kita akan ramai-ramai pergi ke pantai dan Dulit. Ambil gambar kat sana. Driver dia nanti saya. Halih kursi dia kejap kat situ. Okey, so aiskrim ni adalah yang specialnya. Kalau korang boleh tengok, kita unwrap dulu. Ya. Betul awak nampak dah biasa So dekat atas ni dia ada lapisan coklat yang lembut dan fudgy. Sedap ni. Ditambah pula dengan taburan kacang kat atas tu. Jadi dia adalah gabungan coklat dan aiskrim hazelnut yang kaya dengan penuh rasa. Ya Allah, dah kaya penuh rasa. Dengan rasa pula tu. Kena makan. Ini mujuk Haji Nabil tak ada sebelah dia je. Kalau aku sebelah dia, bukan aku makan aiskrim, dia yang aku makan. Han suap. Han suap. Ya Allah, Sedap kan? Han. Sedap kan? Bukan sembang kosong lah, memang betul-betul sedap lah Han. Tapi Han, Lala takkanlah buat aiskrim je. Han dah belanja aiskrim tak cukup lagi ke? Kena belanja lebih lagi. Belanja apa lagi Belanja pula? apa? Lagu raya lah sikit. Han pun ada lagu raya. Nak dengar ke? Ya. Lagu raya Han. Okey, Okey, silakan. okey. Saya akan cuba. Cuba Han. Saya cuba. Okey. Indahnya sungguh di hari raya. Amboi. Makan aiskrim Cornetto bersama-sama. Hari ini Han Hakim belanja. Patut apa lirik dia? Mana saya tahu konektor awak. Nak part rap ke? Nak part rap? Nak part rap. Mirul. Masuk balik. Oi, sedap ah. tak apalah sikit. Wah, lirik sendiri. Tapi apa pun Han, tahniah kita ucapkan untuk aiskrim yang terbaru ni daripada Cornetto dan juga Han Hakim. Yang tak dapat lagi aiskrim, ada ke yang tak dapat lagi? Ada kan? Jangan risau, semua dapat hari ni. Semua akan bawa balik aiskrim Cornetto daripada Han Hakim. Cornetto Dish Chocolate dan Hazelnut. Okey. Jangan lupa di luar korang boleh dapatkan di mana-mana kedai berhampiran anda. Okey. Mesti lagi balik Sarawak tu kan single. Tak bosan kan? Hai, itulah saya pun sebenarnya terfikir-fikir juga perasaan kalau balik berdua tu. Alamak. Mana Afiq tadi bagi tips sikit? Seronok tau. Bila balik kampung, mula-mula berdua, lepas tu bertiga, lepas tu sekampung, balik ke sekampung. Dah ramai kan? Tapi dengar sekarang ni tak tahulah dengar-dengarnya. Bila keluar tu pula bertiga. Siapa tu? Adalah dua orang pelakon ni yang berkawan dengan Han. Bella Dowana dengan Kristina. Kasrina. Kasrina Karim. Ya. Macam mana hubungan dengan dia orang tu? Macam mana hubungan kita orang? Sebab macam ni. Okey. Kita orang masa tu kita orang shoot untuk cerita Astro Ceria. Okey. Legenda Putih Kasih. Okey. Saya ada promote program Yes. gitu hari. So daripada situlah kita orang punya persahabatan tu berlaku. Chemistry lah. Chemistry tu. Jadi Han pula very rapat dengan orang punya parents. So secara tak langsung kat situ kita orang selalu berborak, jumpa. So kita orang rapat lah jadinya. Dia orang berdua tu tak ada ciri-ciri wanita yang Han cari ke? Tak ada? Ada. Ada.
Kan dah asyik tu. Ada. Apa ciri yang ada dekat Kasrina dulu? Oh, ciri kat Kasrina dulu. Okey, Kasrina adalah wanita yang sangat sopan santun. Betul. Dia sangat baik hati. Baik. Dan dia mempunyai senyuman yang sangat manis. Oh. Yes. Bella banyak yang dia tak nak Bella- kan? Dia don't wanna, Bella don't wanna. Tapi banyak yang Wana juga. Wana? Apa So tu? macam kalau Bella pula dia kelakar. Oh, dia kelakar Dia very kelakar. Dia So lucu. bila dia ada dekat dalam kehidupan kita, dia menceriakan kehidupan kita sangat-sangat. Cik. Semoga akan persahabatan sentiasa ni doakan. kekal lah, insyaAllah. Ya. Amin. Belum. Belum. Kau tu cakap. Okey. Biasal. Bila last kau dapat kad raya? Kad raya. Ui, last 2008, 2009. Ui, lamanya. Zaman tu dapat kad raya berguni-guni. Famous masa tu. Sekarang dah tak mengasa kan kad raya? Tak mengasa Semua dah digital Digital. Semua dah digital. So, special kali ni kita akan buat projek kad raya tu. Ya. Tapi semua tu dalam apa? Dalam Battle Marathon. Dalam battle meletup raya ni, Betul. kita ada dua kumpulan A dan kumpulan B. Betul. Kita ada Mirul, Defam dan juga Syarul. Dan untuk kumpulan B, Tapi kita ada Han Hakim, Wani Khairi, Afiq Syazwan dan Tajul. Mi, diorang kena buat apa, Mi? Okey guys. Hari ni cikgu nak tugaskan kamu semua untuk Ya, cikgu. untuk buat kad raya. Baik, cikgu. Baik, cikgu. Buat kad raya. Gunalah kreativiti anda untuk menyiapkan satu kad raya mewakili kumpulan anda. InsyaAllah, cikgu. So, kad raya yang terbaik akan mendapat QR dari Nami. Dan juga pakej percutian ke Muar. Alright. Baik, anda ada 3 minit. Anda ada 3 minit. Kita gabung jadi 6 minit. Kita counting satu kali. Bermula sekarang. Han ada awet-awet bagi kad raya lagi, Han? Tak ada lah. Tak ada? Tak ada lah. So saya rasa sekarang ni orang kena Syarul mulakan balik betul-betul berkarya. tradisi bagi kad raya. Kan? Nampak lebih ikhlas. Patut kad raya tu jangan lupa letak bedak. Jangan kacau Nabi. Buka-buka. minta bantuan tak? Sebab sekarang ni ucapan raya kad raya banyak orang forward. Alright, kita tanya Azira lah. Okey. Setiap kali raya, soalan favourite yang orang selalu diajukan kepada Azira. Bila nak kahwin. Okey, bila? Okay. Saya harap tahun depan saya tak raya seorang lah. Episod kali ni memang kita mencari jodoh. Ya, betul. Semua cuba untuk raya dengan pasangan. 30 saat. Guys, Okey. 30 saat lagi. 30 Guys, saat lagi. 30 saat lagi. Cepat. Cepat. 10. Okey, kita 9. Sain. Yes. Okey. Masih Baik. diberikan telah pun tamat. Okey, selesai. Selesai. Okey, silakan Mirul. Okey, silakan Mirul Aiman. Daripada kumpulan Mirul. Alright. Okey, baik. Alright. Ini dia. 3, 4. Oh! Tak, itu memang efek. Tak, efek dia. Itu efek dia. Itu Biasa gimmick. orang letak bedak kan. Dia letak boba. Tak ada spray. Jatuh semua. Okey, Mirul. Apa yang nak... Apa yang nak disampaikan ni, Mirul? Efek. Raya kita banyak warna. Okey. So yang ni siapa ni Mirul? Yang orang macam ada masalah keluarga ni. Ni lebih kepada saya, Syarul, Awak Syarul. Sofia, Cik Defam. Manggis dengan Azira. Oh. Yes. Tapi Sama-sama. Happy family. tapi seramlah bermulut tak bermata. Itu sebab masa tak? Gantung. Okey. Mana raya? Dalam ada apa? Okey. Dalam tak ada apa-apa dalam. Malam ada sikit. Ui, dalam ada Ada sikit. sikit. Ada Wah. barcode. Kita ada barcode.
Kau ni dah nak bagi kad ni kat orang, suruh orang bayar pula. Tapi ada benda-benda yang kreatif. Macam ni. Adalah. Ini yang dianyam tadi ni. Macam ni, juri. Okey. Itu kejap lagi. InsyaAllah. Okay. Pegang lo. Terima kasih untuk kumpulan Mirul, Difem dan juga Syarul. Silakan. Wani Kerry. Kumpulan B, Wani Kerry. Boleh. Ready. Baik, tuan-tuan dan puan, inilah hasilnya. 3, 4. Nyam, ketupat. Wani, serius ah. Letih tu nanti nak hantar kat orang. Wani kena ada. Satu lagi nak tanya. Kad raya bukan Valentine. Ini Valentine ni. Untuk peminat. Okey, Wani. Okey. What's your today? Okey. Explain. Mike. Okey, Han. Han explain, Han. Yang ini rumah rakan-rakan. Selalu kita Kesian rumah rakan. Ini kampung kita. Oh, kampung kita. Patutlah audience kita macam happening today. Diorang dari UiTM ke? Sebab I dari UiTM juga. QR. Alright. Geng-geng UiTM. So tahun ni raya balik UiTM ke macam mana? Balik UiTM. Tak ada. Okey, Popek Raya. Yes. Ni pasal apa ni orang Popek bercakap? Macam you. Macam I. Popek. Terima kasih buat lagu pasal I. Tak sangka, Mi. Stepek. Macam you. Okey. Ya ke? Itu ke pasalnya? Oh tak. Dia kritik apa sebenarnya ke? Dia bukan kritik. Dia bukan kritik. Okey, disclaimer memang bukan kritik. Okey. Ini adalah lagi satu sebab di FAMD kita punya lagu raya selalunya pasal suasana apa yang terjadi, yang betul-betul terjadi kan waktu raya. So Popek ni pun salah satu kejadian yang selalunya kita pergi beraya dekat rumah kawan ke, kat family je. Mesti ada macam-macam jenis cerita. Macam-macam gosip, macam-macam cerita lah. Sebenarnya macam kesinambungan daripada Alamat Raya lagi. Ya. Alamat Raya lagi, dia macam kita cerita tentang before raya. Orang tengah chaos-chaos kan. Yang ini Macam during. Popek during raya. So orang macam bercakap-cakap. Lepas tu, dulu kan Alamat kan ada dia punya dance tu kan? So Popek Raya ada Ada juga. Ada. Dia mesti lah. tak tengok music video ni. Tak kena ajar direct. Ajar direct? Ajar direct. Senang je nak ikut. Senang je. Betul ke? Boleh. Ajar direct lah. Okey, duduk je. Duduk je. Boleh. Okey, berdiri. Berdiri. Oh, berdiri. Okey, Okey, jom. Okey. Okey. Pok. Okey, tangan dia macam ni je. Okey. Popek. Popek. Okey, Popek. 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 Tilam lama tukar baru. Dia bolehlah buat untuk apa-apa. Macam tu je. Macam tu je? Itu je. Lepas tu kita berjalan. Nak tunjuk ke? Tunjuk lah. Kita tunjuk. Tunjuk kat depan. Marilah. Mari. Okay, kita tunjuk dulu. Lepas tu korang buat. Okey, kita buat Okey, baik. Korang. Okey. 5, 6, 7, 8. Popek, popek. Popek, popek lagi. Popek, popek raya. Popek, popek raya. Popek, popek raya. Senang je. Okey, mostly macam ni lah. Yes. Nanti masa raya nanti kita semua buat satu line je. Okey, kita orang try Okey, korang try. Walaupun dua orang. Boleh. Tak, kau depan. Siapa dulu? Popek. Jalan. Okeylah. Tak jadi Baru lah. ada lah kan. Alright, tapi yang penting trademark dia ini. Yes, Betul lah lagi. Popek. Kejap lagi kita dapat tengok yang full version punya. Yeah. Video yang korang tengok tu pendek je. Kalau korang nak tengok video yang panjang, korang boleh tengok dekat Astro Go, okey?